Pada 31 Mac yang lalu, seawal jam 10 pagi, para pelajar bersama ibu bapa hadir ke Dewan dengan penuh debaran menantikan keputusan SPM mereka. Keputusan telah diumumkan oleh Puan Pengetua, Puan Nurhayati binti Kamarudin. Kita target 3.8. Kita capai 3.51. Pada tahun ini, Sedasa sekali lagi mencatatkan pencapaian yang amat membanggakan apabila berjaya memperoleh grade purata sekolah 3.51. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan berbanding GPS 4.36 pada tahun 2025. Lebih membanggakan, keputusan layak mendapat sijil turut meningkat daripada 93.65% kepada 97.48%. Suasana Dewan dipenuhi dengan sorakan kegembiraan. Semuanya adalah manifestasi usaha dan pengorbanan yang telah dilalui selama ini. Seramai 8 orang pelajar berjaya memperoleh keputusan semua A membuktikan bahawa kejayaan adalah milik mereka yang tidak pernah berputus asa. Muhammad Akil bin Muhammad Arif mencipta kecemerlangan tersendiri dengan pencapaian cemerlang 9A+ dan turut tersenarai dalam 22 pelajar yang mendapat keputusan semua A+ dalam Negeri Sembilan. Kepada batch 08, momen ini pastinya akan sentiasa anda ingati. Kejayaan ini adalah bukti hasil kerja keras, ketekunan serta adab yang terpelihara dalam menuntut ilmu. Semoga menjadi inspirasi kepada semua. Sedasa hebat!